Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, lihatlah, ECRL semakin hampir siap dibina. Inilah salah satu bukti zaman kegemilangan pemerintahan bosku semasa memimpin negara. Kadang-kadang saya fikir disebabkan kejayaan-kejayaan inilah yang menyebabkan bosku takut sangat diberi tahanan di rumah, kerana boleh menggugat mana-mana parti ataupun ahli-ahli politik dalam parti ataupun luar parti yang beria sangat nak mengejar harta dan pangkat yang hanya sementara di bumi ini. Tuan-tuan, lihatlah, akhirnya bosku difitnah sehingga sekarang Jolo yang kita dapat tahu kononnya dah ditangkap di China masih tidak dihantar lagi ke Malaysia. Nampak sangat mereka takut kalau dihantar ke Malaysia, kemungkinan kita dapat tahu cerita sebenarnya selama ini bosku difitnah. Memang logik pun kalau kita tengok kan, kalau dikatakan rasuah dan sebagainya, takkan bosku yang bagi, bosku yang masuk sendiri dalam poket? Kemanakah ataupun siapakah yang terlibat memberi rasuah sehingga kan dikatakan bosku menerima rasuah? Inilah yang tidak adil. Akhirnya tuanku bersimpati dan mengeluarkan titah addendum supaya bosku ditahan di rumah. Tapi ini pun sangat ditakuti oleh pemimpin sekarang, kerana kehebatan bosku ini yang menjadi halangan pada perjuangan tipu muslihat mereka. Lihatlah tuan-tuan, inilah dia pemimpin yang kita mahu, yang menjayakan negara ini dengan berbagai-bagai kemajuan dibawa ke dalam negara. Akhirnya kejayaan bosku ini diguna pakai oleh parti-parti politik lain untuk mendapat publicity, yang mana mereka tidak mampu melakukan apa-apa pun untuk kemajuan negara ni selain naiknya barang-barang, harga minyak dan sebagainya. Sedangkan ia dijanjikan sebelum ini semuanya turun. Tapi apa yang berlaku? Itu pasal saya cakap, walaupun bosku ni dituduh macam-macam ataupun seperti mana pemimpin lain, tapi jasa bosku ni memang tidak akan dapat kita lupakan. Terbaik bosku. Saya mendoakan semoga bosku diredai oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada tipu muslihat ini. Bersabarlah bosku. Allah memberi masa untuk bosku tenangkan hati, menunaikan segala kewajipan yang Allah beri selama ini. Kemungkinan kita banyak mereka tak adabnya. Semoga bosku dirahmati Allah. Semoga bosku akan dibebaskan. Dan tidak heranlah Allah menunjukkanlah kalau PMX boleh keluar daripada penjara untuk menjadi pemimpin, seolah-olah satu tanda yang mana bosku juga boleh keluar daripada penjara ini untuk dijadikan pemimpin. Tidak boleh dinafikan lagi. Saya mengharap mana-mana kerajaan ataupun parti pembangkang yang selama ini, pilihlah sama ada nak bersatu padu dengan bosku untuk meneruskan perjuangan dan menegakkan syiar Islam, daripada kita menduduk dalam keadaan Islam liberal bersebahat dengan parti DAP yang anti-Islam, malahan mengaku pula mereka ni tidak melakukan rasuah. Sebaliknya, satu kejayaan pun tidak ada selain mempergunakan agama kita untuk mengejar politiknya. Inilah yang kita tidak mahu. Tuan-tuan, lihatlah apa yang telah berlaku dalam negara kita sekarang ni. Bosku buat masa ini pada saya memang pemimpin yang terbaik kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada sebelum ini. Biarlah dia dituduh dan sebagainya, Allah akan melindunginya, Allah akan menyelamatkannya, insya-Allah. Semoga bosku tenang dengan keadaan ujian yang Allah berikan kepadanya. Kami rakyat Malaysia patuh kepada bosku. Tidak ada reformasi atau perusuhan seperti mana yang pernah dilakukan oleh PMX demi mengejar kuasa politiknya. Bosku sentiasa menasihat rakyat-rakyat agar tenang walaupun dia menjadi mangsa keadaan. Semoga bosku dirahmati Allah, insya-Allah. Amin.